Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi saksama dan hadirin hadirat yang saya hormati. Saudara, tegaknya sesebuah bangunan bukan kerana indah ukirannya, tetapi kerana kokohnya tiang yang menyokongnya. Begitu jugalah pada negara kita, Malaysia. Kukuhnya negara ini bukan kerana pembangunan yang mencakar langit, tetapi kerana rakyatnya yang berpaut teguh pada prinsip yang menyatukan jiwa. Umpama tiang itulah rukun negara. Setiap prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sekadar ungkapan hafalan, tetapi pasak kukuh yang memelihara keharmonian di bumi bertuah ini. Pada hari yang penuh bermakna ini, izinkan saya mengupas tajuk 3 prinsip rukun negara, nadi perpaduan jiwa Malaysia. Hadirin yang dihormati, prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan merupakan akar yang menyuburkan pohon perpaduan. Daripada akar inilah tumbuh nilai kejujuran, amanah, bertolak ansur, kasih sayang dan saling menghormati. Walaupun masyarakat di Malaysia ini berbeza agama dan kepercayaan, namun kita berkongsi satu impian yang sama, iaitu hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bila jiwa berteraskan pegangan agama, maka hilanglah sangka buruk, maka jua rasa persaudaraan. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita bahawa setiap kebaikan mestilah bermula daripada hati yang bersih. Hati yang bersih dapat menzahirkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dapat membentuk masyarakat yang sejahtera dan ia yang menjadi asas kepada sesebuah negara yang berjaya. Tanpa pegangan, manusia akan hilang arah. Tanpa nilai murni, bangsa hilang maruah. Ibarat kapal tanpa nahoda, hanyut di lambung gelombang kecelaruan. Sidang hadirin sekalian, prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan nyawa kepada semangat patriotisme. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku berkumandang. Kesetiaan juga bukan hanya mengibarkan jalur gemilang ketika bulan kemerdekaan menjelang. Sebaliknya, kesetiaan kepada raja dan negara meletakkan raja di tempat yang sewajarnya dan tidak harus dipertikaikan oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Tumpuan kad setia ini menjadi pasak keharmonian, mengikat tali persaudaraan antara berbilang bangsa. Raja merupakan lambang perpaduan dan kestabilan negara. Negara kita tidak memerlukan wira yang hanya pandai berkata-kata. Negara kita memerlukan generasi yang berani berbakti, berintegriti dan bersedia berkorban demi tanah air tercinta. Hadirin yang dimuliakan, prinsip yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan merupakan payung yang melindungi seluruh rakyat Malaysia. Di bawah payung inilah setiap kaum, agama dan budaya mendapat hak serta keadilan yang sewajarnya. Perlembagaan bukan sekadar helaian dokumen yang tersimpan kemas. Perlembagaan ialah janji negara kepada rakyat dan tanggungjawab rakyat kepada negara. Menghormati perlembagaan bererti kita menghormati keamanan. Mencabarnya bererti mengundang perpecahan yang memusnahkan. Hadirin yang dimuliakan, izinkan saya bertanya, apa gunanya teknologi yang canggih tetapi akhlaknya runtuh? Apa gunanya bangunannya tinggi tetapi perpaduannya rapuh? Apa artinya kemerdekaan tetapi rakyatnya melupakan rukun negara? Jawapannya hanya satu, Malaysia akan terus gemilang apabila rukun negara tidak sekadar diucap di bibir tetapi dihayati oleh hati, diterjemahkan melalui tindakan
dan diwariskan melalui generasi ke generasi. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip. Rukun negara ialah nadi perpaduan kepada seluruh negara. Marilah sama-sama kita kukuhkan perpaduan, gemilangkan Malaysia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.